Kalau anda cuma ada 24 jam di Melaka, jangan risau. Dalam video ini, saya susun itinerary santai untuk makan, jalan, singgah cafe cantik dan rasa vibe Melaka tanpa terlalu rushing. Kalau anda cuma ada 24 jam di Melaka, jangan risau. Dalam video ini, saya susun itinerary santai untuk makan, jalan, singgah cafe cantik dan rasa vibe Melaka tanpa terlalu rushing. Mulakan pagi di Melaka dengan sarapan yang simple tapi puas. Kalau nak rasa mood lokal, cari kedai kopitiam lama atau tempat sarapan sekitar bandar. Mulakan pagi di Melaka dengan sarapan yang simple tapi puas. Kalau nak rasa mood lokal, cari kedai kopitiam lama atau tempat sarapan sekitar bandar. Lepas sarapan, terus ke kawasan paling ikonik di Melaka, Dutch Square. Bangunan merah, menara jam, Christchurch dan suasana sekitar sini memang lepas sarapan, terus ke kawasan paling ikonik di Melaka, Dutch Square. Bangunan merah, menara jam, Christchurch dan suasana sekitar sini memang Dari Dutch Square, anda boleh sambung jalan kaki ke A Famosa dan St. Paul's Hill. Dari Dutch Square, anda boleh sambung jalan kaki ke A Famosa dan St. Paul's Hill. Kalau anda cuma ada 24 jam di Melaka, jangan risau. Dalam video ini, saya susun itinerary santai untuk makan, jalan, singgah cafe cantik dan rasa vibe Melaka tanpa terlalu rushing. Kalau anda cuma ada 24 jam di Melaka, jangan risau. Dalam video ini, saya susun itinerary santai untuk makan, jalan, singgah cafe cantik dan rasa vibe Melaka tanpa terlalu rushing. Lepas lunch, jangan terus jalan panas-panas. Ambil masa untuk singgah kafe. Melaka ada banyak kafe cantik, terutama sekitar kawasan Jongka dan Bandar Lama. Lepas lunch, jangan terus jalan panas-panas. Ambil masa untuk singgah kafe. Melaka ada banyak kafe cantik, terutama sekitar kawasan Jongka dan Bandar Lama. Waktu petang, kawasan Melaka River memang cantik untuk footage. Anda boleh jalan santai di tepi sungai atau ambil river cruise kalau nak angle yang berbeza. Waktu petang, kawasan Melaka River memang cantik untuk footage. Anda boleh jalan santai di tepi sungai atau ambil river cruise kalau nak angle yang berbeza. Bila malam, tutup trip 24 jam ini dengan Jongka Street. Inilah kawasan yang paling hidup tu. Bila malam, tutup trip 24 jam ini dengan Jongka Street. Inilah kawasan yang paling hidup tu. Jadi itu cadangan itinerary 24 jam di Melaka. Makan, jalan, kafe cantik dan sedikit sejarah dalam satu trip santai. Jadi itu cadangan itinerary 24 jam di Melaka. Makan, jalan, kafe cantik dan sedikit sejarah dalam satu trip santai. Jadi itu cadangan itinerary 24 jam di Melaka, dek. Makan, jalan, kafe cantik. Jadi itu cadangan itinerary 24 jam di Melaka, makan, jalan, kafe cantik dan sedikit sejarah dalam satu trip santai.